Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam minggu kedua Mac 2026, ramai penerima bantuan tertanya-tanya apakah bayaran yang akan mula dikreditkan ke akaun masing-masing. Minggu ini dianggap minggu penuh dalam kalendar bulan Mac, bermula Isnin sehingga Ahad, dan kebiasaannya menjadi tempoh aktif penyaluran beberapa jenis bantuan kerajaan. Pertama, bagi semua penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM, pembayaran bagi bulan Mac 2026 dijadualkan mula disalurkan seawal 4 Mac 2026. Penting untuk difahami bahawa tarikh ini adalah tarikh permulaan, bukan bermaksud semua negeri akan menerima pada hari yang sama. Penyaluran dibuat secara berperingkat mengikut negeri dan jadual dalaman JKM. Berdasarkan semakan dan maklum balas penerima di Kedah, pembayaran memang telah mula diproses bermula 4 Mac. Negeri-negeri lain pula dijangka menyusul dalam hari-hari berikutnya sepanjang minggu kedua ini. Antara bantuan di bawah JKM yang terlibat termasuk bantuan kanak-kanak, ilaun pekerja orang kurang upaya, bantuan OKU tidak berupaya bekerja, bantuan OKU terlantar, bantuan pesakit kronik terlantar, ilaun perantis serta bantuan-bantuan bulanan lain yang berada dalam skim kebajikan sedia ada. Secara keseluruhan, semua kategori bantuan bulanan JKM bagi Mac 2026 akan mula bergerak dalam tempoh ini. Seterusnya, pembayaran di bawah program Budi Madani bagi subsidi diesel turut dijadualkan pada minggu kedua. Penerima yang layak akan menerima bayaran sebanyak RM200 dengan tarikh rasmi dikreditkan pada 6 Mac 2026. Program ini mensasarkan pemilik kenderaan diesel individu yang berdaftar atas nama sendiri dan bukan untuk tujuan perniagaan. Bagi yang belum memohon tetapi memenuhi syarat, permohonan masih dibuka untuk tahun 2026 melalui portal rasmi kerajaan. Permohonan dibuat secara dalam talian dan tertakluk kepada kelulusan serta semakan kelayakan. Selain itu, sepanjang minggu kedua juga, bantuan berkaitan agihan zakat dan kebajikan Islam akan mula disalurkan oleh Majlis Agama Islam Negeri dan Pusat Zakat di setiap negeri. Penyaluran ini lazimnya dipercepatkan menjelang Ramadan dan Syawal bagi membantu golongan asnaf, fakir, miskin, anak yatim dan mu'alaf. Jumlah bayaran adalah berbeza mengikut negeri dan kategori penerima. Oleh itu, penerima disarankan merujuk terus kepada Majlis Agama Islam atau Pusat Zakat Negeri masing-masing untuk mendapatkan maklumat tepat mengenai kadar dan tarikh bayaran. Bagaimana pula dengan SDR Fasa 2? Setakat ini, belum ada pengumuman rasmi daripada pihak Kementerian Kewangan Malaysia atau portal berkaitan mengenai tarikh pembayaran bagi fasa tersebut. Oleh itu, penerima dinasihatkan untuk menunggu pengumuman rasmi sebelum membuat sebarang kesimpulan. Kesimpulannya, minggu kedua Mac 2026 menyaksikan pergerakan beberapa bayaran penting melibatkan JKM, subsidi diesel di bawah Budi Madani serta agihan zakat negeri. Penerima hanya perlu memastikan akaun bank aktif dan sentiasa mengikuti pengumuman rasmi daripada agensi terlibat. Semoga perkongsian ini membantu anda membuat perancangan kewangan dengan lebih teratur sepanjang bulan ini.